Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Zainuddin Mizanal Abidin. Hari ini bersama rakan-rakan ingin membentangkan sebuah inovasi yang bertajuk Rekayasa SSDM SK Bandar Tenggara 1. Isu dan masalahnya adalah murid SK Bandar Tenggara 1 ini didapati kurang menunjukkan adab dan amalan baik dalam kehidupan seharian. Dan mereka juga kurang menghormati guru, tidak memberikan kerjasama, kerap membuat bising, kurang kesedaran untuk menjadi yang lebih baik. Hasrat pendidikan kebangsaan pula untuk menjadikan murid ABC, iaitu anak yang baik lagi cerdik. Ia kelihatan agak jauh kerana murid kita ini ada masalah dan bagaimana pula kita nak mencapai apa yang dihasratkan oleh kebangsaan itu. Maka kami perlu menggunakan SSDM untuk memperbaiki catatan amalan supaya murid ini dapat menjadi lebih baik. Objektif kami adalah memupuk jiwa dan kebiasaan murid menjalani kehidupan dengan amalan baik. Kita nak pupuk murid supaya jadi lebih baik dengan kebiasaan mereka sendiri, dengan kemahuan mereka sendiri. Dan meningkatkan catatan poin SSDM, amalan baik sekolah, supaya ia menjadi lebih banyak, lebih baik dan akan meningkatkan motivasi kami sebagai guru dan murid-murid itu sendiri. Jadi kami hadir dengan intervensi rekayasa SSDM. Apa itu rekayasa SSDM? Ia adalah merupakan sebuah inovasi kerja, gerak kerja pengurusan yang proaktif dalam meningkatkan adab dan sosial murid, di mana kita ada 4 elemen. Yang pertama QR code, scanner, tertib di perhimpunan, tertib waktu rehat dan juga penghargaan kita berikan kepada murid. Di mana empat elemen ini sekiranya kita satukan, ia akan membentuk sas yang terpuji, cantik seperti bunga yang mekar dengan akarnya dan daunnya yang membentuk satu sasiah yang baik. Dan kita tengok yang pertama adalah QR code scanner. Apa itu QR code scanner? Seperti yang sekolah-sekolah lain dah buat, kita ada nama dan juga letak QR code di sebelah nama. Dia akan menambah minat murid untuk membuat baik. Dalam masa yang sama, murid-murid takut nak buat jahat. Sebab kalau mereka buat jahat, ditangkap buat jahat, senang saja cikgu nak scan untuk ancaman kes kat situ. Maka mereka, okey, tak nak. Dah nampak kan? Mereka terjaga daripada buat jahat. Dan seterusnya, di perhimpunan pula, sorakan SKBT 1 adalah salah satu cara untuk memberhentikan murid daripada bercakap. Kerana apabila mereka sedang bercakap dan kita akan buat sorakan SKBT 1, mereka akan jawab SKBT 1 gemilang. Bila mereka sebut, mereka terberhenti untuk berbual dengan kawan. Itu adalah satu cara untuk berhentikan orang bercakap, iaitu dengan suruh mereka menyebut perkataan lain. Dan salah satu cara lagi, apabila mereka tidak memberikan perhatian, kita akan ada tepukan SKBT 1. 3 kali tepukan dan mereka automatik akan menumbuhkan perhatian kembali. Dan kita juga ada arahan senyap 1, 2, 3, di mana 1, semakan angkat tangan, 2, letak di mulut dan 3, turunkan kembali. Ini adalah kesinambungan daripada nama sekolah SK Bandar Tenggara 1, 2, 3. Dia agak kreatif dekat situ. Jadi sangat menarik dan sangat berkesan. Ya. Dan seterusnya di ruang kantin, di tertib makan. Mereka di sekolah kami ini, kami akan suruh mereka beratur dan mereka akan ambil makanan, beli makanan dulu, duduk ramai-ramai dan semua cukup, baru boleh makan. Jadi mereka akan makan bersama-sama. Dan kita akan dengarkan alunan surah dan nasyid supaya mereka, sambil mereka makan tu, mereka akan, walaupun mereka tak apa dengar sangat, sebenarnya mereka punya minda tanpa sedar akan mendengar alunan itu dan mereka akan rasa lebih tenang. Okay, dalam medulat melonggarkan mereka masih berfungsi untuk menjalankan jiwa mereka tanpa sedar. Dan kita juga mempraktikkan amalan sunnah. Kita ingatkan murid-murid amalan sunnah, bagaimana nak makan dengan cara sunnah dan juga apakah makanan-makanan sunnah yang boleh kita bawa ke sekolah setiap hari. Ini adalah contoh gambarnya. Dan seterusnya, penghargaan yang kita berikan. Murid-murid ini, kita akan berikan tokoh dan duta sasiah seperti mana yang kementerian inginkan. Ya, mungkin mula-mula, mungkin murid itu semata-mata buat baik nak duta sasiah, nak jadi tokoh. Tapi apabila mereka terbiasa buat, mereka akan dengan sendirinya menjalankan amalan baik tanpa perlukan penghargaan. Mula-mula kita bagi penghargaan. Seperti puasa contohnya. Kita nak ajar murid-murid puasa, budak-budak puasa. Mula-mula kita bagi duit. Lama-lama kita tak bagi pun murid-murid itu akan puasa. Ataupun budak itu akan puasa. Kerana mereka telah rasa nikmat berbuat baik. Dan anugerah guru SSDM juga kita berikan untuk kalau murid ini buat baik, kalau guru-guru tak catat tak guna juga. Jadi anugerah ini penting untuk guru bersemangat untuk memberikan markah dan murid akan menjadi lebih efektif untuk menjadi lebih baik. Dan impaknya, mengikut bulan Mei sehingga Disember 2024, berlaku perubahan ketara yang cukup meningkat apabila kekerapan longgokan ataupun jumlah bila amalan baik yang dilakukan, datanya ataupun poinnya adalah semakin meningkat mendadak-dadak sehingga hampir 30,000 pada Disember 2024 berbanding 2023 tak sampai 1,000. Jadi ini menunjukkan betapa rekayasa SSDM ini sangat memberikan impak yang positif. Dan impak luar jangka pula adalah dalam Majlis Apresiasi Sektor Pembangunan Murid PPD Kuliah 2024, sekolah kami telah dianugerahkan sebagai pengurusan amalan terbaik SSDM dan kami juga mendapat tempias satu lagi anugerah iaitu pengurusan terbaik
SPBT SK juga kami telah perolehi. Jadi ini tahniah saya ucapkan kepada Pasukan Hal Ehwal Murid SK Bandar Tenggara 1. Dan selain itu, kami juga mendapat liputan daripada tim Didik TV KPM tentang program Rekayasa Best yang amalan sunnah dan menghormati orang tua yang kami lakukan. Di sini kami dapat tunjukkan betapa seronok kami pertama kali SK Bandar Tenggara 1 dibuat rakaman secara rasmi untuk satu episod Didik TV. Yang ini merupakan sejarah sekolah. Kali pertama dalam sejarah untuk pasukan TV datang membuat liputan di sekolah kami. Kami sangat-sangat berbangga dan sangat berterima kasih kepada pihak yang sudi datang ke sekolah kami. Jadi, pengembangan dan replikasi empowering SSDM ini dengan Rekayasa Best boleh dijadikan sebagai satu perkongsian kepada sekolah-sekolah yang buntu dalam mencari penyelesaian terhadap siasat murid. Sekali lagi saya tekankan, untuk Rekayasa SSDM, kita perlukan QR code scanner, tertib di perhimpunan, semua perhimpunan, tak kira perhimpunan biasa, perhimpunan bulanan atau mingguan, tertib di waktu rehat dan penghargaan, di mana ia akan membentuk satu siasat yang terpuji yang akan memberikan akar yang baik kepada murid-murid untuk berkembang menjadi daun-daun hijau yang memberikan ketenangan kepada kehidupan di masa hadapan. Sekian daripada saya, sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.